Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Sabah sekali lagi memperhebatkan usaha penguatkuasaan apabila melaksanakan operasi bersepadu di 3 daerah utama iaitu Kota Kinabalu, Tawau dan Keningau. Operasi yang dijalankan ini memberi tumpuan kepada pemantauan pematuhan undang-undang imigresen khususnya terhadap individu yang disyaki melakukan kesalahan berkaitan dokumen perjalanan, permit tinggal serta syarat PAS yang ditetapkan di bawah Akta Imigresen 1959,63. Di Kota Kinabalu menerusi Ops Ajar dan Ops Gegas, ramai 13 individu telah diperiksa oleh pihak berkuasa. Hasil pemeriksaan mendapati seramai 4 warga asing telah ditahan kerana disyaki melakukan kesalahan imigresen termasuk tidak memiliki dokumen sah serta melanggar syarat PAS yang ditetapkan. Tangkapan tersebut melibatkan seorang lelaki dewasa warga Itali serta 3 wanita dewasa warga Cina. Kesemua individu terbabit kini berada dalam tindakan lanjut pihak Jabatan Imigresen Malaysia bagi proses siasatan mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Sementara itu, di daerah Tawau, operasi yang melibatkan Ops Selera dan Ops Sapu mencatatkan jumlah pemeriksaan lebih besar apabila seramai 97 individu diperiksa. Daripada jumlah tersebut, seramai 34 warga asing telah ditahan kerana disyaki melakukan pelbagai kesalahan imigresen termasuk tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah serta melanggar syarat PAS. Tangkapan di Tawau melibatkan beberapa kategori individu termasuk 14 warga Filipina yang terdiri daripada 13 lelaki dewasa dan seorang perempuan dewasa. Selain itu, seramai 20 warga Indonesia turut ditahan membabitkan 11 lelaki dewasa, 5 perempuan dewasa, 2 kanak-kanak lelaki serta 2 kanak-kanak perempuan. Di daerah Keningau pula, operasi menerusi Ops Jaja dan Ops Kutip menyaksikan seramai 69 individu diperiksa oleh pegawai penguat kuasa imigresen. Hasil pemeriksaan mendapati seramai 6 warga asing telah ditahan kerana disyaki melakukan kesalahan imigresen. Tangkapan melibatkan 4 warga Filipina iaitu 2 lelaki dewasa, seorang perempuan dewasa serta seorang kanak-kanak perempuan. Manakala 2 lagi tangkapan melibatkan warga Indonesia yang terdiri daripada 2 perempuan dewasa. Secara keseluruhan, operasi penguatkuasaan yang dilaksanakan di 3 daerah berkenaan berjaya menahan seramai 44 warga asing yang disyaki melakukan pelanggaran undang-undang imigresen. Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Sabah menegaskan bahawa operasi seperti ini akan diteruskan dari semasa ke semasa bagi memastikan undang-undang imigresen negara terus dihormati dan dipatuhi. Tindakan penguatkuasaan ini bukan sahaja bertujuan menangani pelanggaran peraturan tetapi juga memastikan sistem imigresen negara kekal teratur serta melindungi kepentingan keselamatan awam. Bagi mereka yang sengaja mengabaikan undang-undang, setiap tindakan pasti ada akibatnya kerana peraturan bukan sekadar tulisan di atas kertas tetapi tanggungjawab yang wajib dihormati. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan jumpa lagi di video seterusnya.